Ini dia Nothing 4A dan Nothing 4A Pro, telefon kelas pertengahan terbaru daripada Nothing. Kali ni Nothing bawakan perubahan agak besar, terutamanya pada segi rekaan untuk model Pro. Tapi dalam masa sama, harga pun naik sikit. Model 4A berharga RM1,999, manakala 4A Pro pula berharga RM2,299, naik RM300 berbanding generasi sebelum ni. Okey, kalau kita tengok dari segi spek, sebenarnya tak banyak beza antara dua phone ni. Yang beza dia, phone 4A guna chip Snapdragon 7S Gen 4, ada skrin AMOLED 6.7 inci dengan kecerahan 4500 nits, Color SI IP64, manakala 4A Pro pula guna chip Snapdragon 7 Gen 4, ada skrin besar sikit dengan bezel lebih nipis 6.83 inci dan lebih cerah 5000 nits, serta Color SI IP65, bateri 5080 mAh dengan pengecasan 50W. Tapi apa yang ketara baru kali ni adalah rekaan dekat model Pro. Sekarang tak lagi guna panel belakang Lucina yang macam dekat siri sebelum ni, sebaliknya gunakan kemasan aluminium unibody dengan rekaan kamera Plato ala-ala flagship macam iPhone 17 Pro Max. Lepas tu dia juga hadir dengan Glyph Matrix baru yang boleh paparkan pattern tertentu untuk notifikasi, jam, timer, countdown kamera, volume indicator, nama caller dan banyak lagi. Glyph Matrix ni dia lebih kurang macam yang ada pada flagship phone 3, tapi versi ni lebih besar dan lebih cerah, dan ada dot merah dekat bawah yang akan menyala bila kita rekod video. Tapi selain tu kan, ada juga fungsi Glyph Mirror yang bagi preview dekat kamera belakang. Untuk model 4A biasa pula, rekaan dia masih Lucina tapi guna Glyph bar baru dengan 7 petak LED dengan titik merah dekat bawah. Ia gunakan Nothing OS 4.1 baru berasaskan Android 16 dan memang rasa cukup smooth, animation dia pun nice dan clean, tak ada iklan atau bloatware. Lepas tu lagi menarik, korang boleh tambah pelbagai widgets dekat home screen dia melalui Nothing Playground. Macam contoh ada game Tetris, Golf, Crypto Tracker dan banyak lagi. Untuk kamera, kedua-dua phone ni gunakan kamera hampir sama. Kamera utama 50MP, ultra lebar 8MP dan kamera periskop 50MP. Tapi kalau ada yang berbeza, model Pro dia sokong ultra zoom 140x, katanya pertama di dunia, manakala 4A biasa sampai 70x saja. Untuk harga sekitar RM2,000, kedua-dua model ni memang phone yang cukup bagus lah. Lagi-lagi dengan rekaan yang memang nampak lain daripada lain. Memang tak dinafikan lah 4A biasa ni lagi baloi, tapi pada saya lebih suka 4A Pro ni sebab rekaan dia lebih menarik dan Glyph Matrix pun ada lebih banyak fungsi yang boleh digunakan berbanding Glyph bar dekat model 4A. Tapi apa pula pendapat korang? Adakah korang setuju ataupun 4A biasa pun dah cukup? Cuba komen kat bawah.